What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. So guys, chapter 1184 yang bertajuk Only Bones Get Left Behind dah keluar. Dan bila aku baca tajuk sahaja pun guys, entahlah, aku rasa macam sebab sikit. Sebab kan dulu ada orang hasilkan gambar ni. So aku rasa macam, what if apa yang diilustrasikan suatu hari nanti akan menjadi kenyataan? Yalah, sebab Fruit Brook ni kan one of immortal devil fruit kan. Dan tajuk pun ngam. Akhirnya yang tersisa hanyalah tulang. What if ini sebagai hint dari Oda yang akhirnya nanti dari keseluruhan kru Mugiwara yang akan tinggal hanyalah si tulang yang memainkan violanya kerana mengingati pengembaraan bersama krunya. Geng. Sedih kan? Alright, sebelum kita lanjut ke chapter 1184, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter 1183, kita dapat melihat Imu dan Loki meneruskan pertempuran mereka ketika Killingham menculik 7 orang kanak-kanak gergasi. Sementara itu, kru topi jerami bertanya kepada Brook tentang hubungannya dengan Gunko serta apa yang harus mereka lakukan terhadapnya. Perbualan itu membawa Brook mengimbau kembali masa silamnya sebagai seorang askar elit kerajaan Esperia. So nak tahu what happened in this chapter? Jom, let's proceed with the content. Ikuzu Yarodomo. Membuka tirai chapter ini, kita dapat melihat cerita masih lagi di dalam flashback Brook, tapi masa di time skip 7 tahun kemudian, iaitu Princess Shuri telah pun berumur 14 tahun dan dikatakan 5 putera raja cuba merisik dia disebabkan kabar angin tentang kecantikan dia telah pun viral FYP. Namun kelima-lima mereka telah kalah dengannya dalam pertarungan pedang dan kemudian kita dapat melihat Princess Shuri menjerit mengatakan yang aku bencikan lelaki yang lemah. Macam tu lebih kurang. Dan dia juga hanya minat kepada lelaki yang pandai main musik. Ahli muzik. Kemudian kita melihat Brook berjalan-jalan dengan Shuri dan Brook impress dengan Shuri yang menolak pinangan 5 putera itu tadi. Shuri bertanya Brook, awak suka perempuan kuat kan? Tak nampak ke saya ni dah makin kuat, makin cantik juga kan? Dan nanti dada saya pun akan besar juga tahu. Lepas tu Brook cakap, apa cakap macam tu, tak senonoh perempuan cakap macam tu ni. Kata Brook kepada Shuri. Tapi tiba-tiba si Brook ni nampak pula perempuan cantik, terus dia pergi kejar dan melutut. Dia kata, wahai adindaku yang cantik rupawan, masih teringatkah lagi Dinda? Kan, lepas tu dia minta, izinkan aku melihat spendermu. Terus bengkak lah Shuri tu kan, sampai dicampak pedang dia kena kepala Brook keceprak. Kemudian kita dapat melihat Brook dan Shuri sama-sama menyanyi di sebuah taman dan Shuri memuji nyanyian Brook dan Brook mengatakan raja pun cakap yang sama juga tahu. Shuri cakap, kau nampaknya sangat admire bapa aku kan Brook? Mak aku pun kau minat juga kan? Kemudian Brook cakap, bapa Shuri itu banyak membantu dirinya dan kalau dia tak jumpa Leuven dulu, mungkin dah tak ada apa yang tinggal pada dirinya melainkan tulang belulang. Kemudian kita dapat melihat flashback lagi dalam flashback dan kali ini menunjukkan Brook pada usianya 11 tahun pula sedang mengendap dari luar rumah satu orang kaya, melihat di dalamnya budak-budak sedang belajar main musik. Tetapi tiba-tiba Brook dihalau dari situ disebabkan dia miskin dan badan dia berbau busuk. Kemudian kita dibawa di junkyard, tempat sampah sarap ni dekat dalam negara Esperia. Itulah Brook dilihat sangat happy sambil bermain violanya yang dibikin sendiri DIY tau. Tiba-tiba Brook didatangi King Leuven yang masa tu prince lah kan, memuji viola handmade-nya dan juga lagu yang dilontarkan oleh Brook. Kemudian sambil gelak Brook bertanya Leuven, aku tak pernah lihat kau sebelum ni, kau peminat aku kan ni? Boleh dikatakan macam tu lah, kata Leuven. Dan Leuven juga terhibur dengan cara Brook ketawa. Kawan rasa macam apa benda dah ni, tapi kelakar juga. Kemudian Brook belanja masakan dia. Apa yang dia masak? Ada beberapa ekor katak dan juga belalang yang Brook sempat tangkap katanya. Dan Brook juga sempat curi beberapa rempah ratus dari sebuah kapal marin yang kerap datang ke Esperia. Leuven yang melihatkan masakan Brook jadi tak sedap hati nak makan, memandangkan makanan harian sang putera jauh lebih menarik. Kemudian Leuven mencuba seekor katak masakan Brook masuk sharp dalam mulut dia. Gila tak sedap sampai terbalik kawan tu. Tapi Brook salah faham. Dia ingat putera tu yang terlentang tu disebabkan terlalu sedap katanya. Dah Brook siap cakap lagi, tak apa Jo, tak apa, makanlah semua kalau nak, dan tak payah bayar pun tak apa, sebab aku dah cakap tadi aku belanja, okey? Aku nak pergi nyanyi lagi. Pada hari yang lain pula, sang putera ajak dia hang out lagi. Dikeluarkan satu kotak rokok, satu botol arak. Kemudian diorang pergi mancing and having a very great time sama-sama. Sampai satu masa, seperti kebiasaannya, Brook
akan cuba ceroboh masuk kapal Marine untuk mencuri rempah ratus. Namun kali ini nasib dia kurang baik dan dia tertangkap. Brooke dibelasah dengan teruk dan diikat kerana Marine menyangka Brooke ni pusher bekerja untuk satu kumpulan gangster. Rupa-rupanya apa yang ada dalam kapal Marine kali ini adalah lebih daripada serbuk kari. Dalam tu ada apa Jo? Dah ada hablu putih dalam tu ada dadah Jo. Dan beberapa informan Marine memfitnah Brooke mengatakan dialah yang mencuri serbuk dadah tersebut, dan pegawai Marine itu ternyata adalah Marine korup dan akan membunuh Brooke disebabkan Brooke sudah pun mengecam wajah mereka. Brooke yang ingin supaya kematiannya menjadi mudah, dia telah menyanyi tanpa henti dan semakin lama semakin kuat menyebabkan Marine menjekah dia untuk diam, dan disebabkan nyanyian Brooke itu, Loven tahu lokasi Brooke dan putera itu telah merempuh masuk. Marine yang melihatkan Loven terus menjerit, "Ui, putera Loven ni!" Dan Brooke yang sangat terluka dan berbenjol satu wajahnya terkejut mengetahui yang akhirnya rupa-rupanya Big Bro dia tu adalah putera raja, dan Loven juga turut hadir dengan Kendall dan guard corps. Loven sampai dan terus memeluk Brooke, bersyukur Brooke masih hidup kerana tidak, dia tak tahu macam mana hidupnya tanpa Brooke. Kemudian Kendall menyuruh Prince Loven ke tepi, namun Loven sendiri ingin membereskan mereka. Pegawai guard corps itu mengatakan mereka telah pun berjaya menangkap tokan dadah dekat situ dan mereka adalah dari Moran family, dan pushernya pun dah berjaya ditangkap, dan hal itu mengejutkan Marine korup di situ, dan barulah diorang ni sadar bahawa Brooke hanyalah mengambil rempah kari semata-mata dan dia bukanlah pusher. Kemudian pengawal di situ cuba menghalang Loven dari bertindak kerana Marine berada di bawah world government. Nanti mereka akan susah. Namun sambil menyerang bersama-sama Kendall, Loven mengatakan kalau dibiar orang macam ni berkhidmat di bawah kerajaan, maksudnya dunia ini akan hancur. Diorang ini bukan Marine tetapi hanyalah sampah. Dan melihatkan skill pedang Loven, Brooke sangat takjub, dan berita pertarungan itu akhirnya sampai ke seluruh kerajaan Esperia dan ramai rakyat sangat kagum dengan Kendall yang sekali lagi berjaya mengamankan keadaan. Brooke akhirnya dibawa ke istana Esperia dan akhirnya telah sedar. Loven menyuruh Brooke untuk merahsiakan pertemuan mereka yang sebelum-sebelum tadi itulah kan, sebelum-sebelum ni lah. Dan jangan bagi tahu siapa-siapa yang dia kerap mencuri kari Marine, dan dia juga minta maaf sebab menyembunyikan identitasnya dari Brooke sebelum ini. Kemudian Kendall memuji kecomelan Brooke dan menyentuh-nyentuh dahi Brooke dengan hujung jari telunjuknya, membuatkan Brooke jadi meroyan jatuh cinta pula dengan Kendall, walaupun Kendall jauh lebih tua daripada dia. Yalah, maklum dia berumur 11 tahun kan. Kemudian pada hari berikutnya, Loven buat pengumuman bahawa Brooke adalah musician favoritnya dan dia bakal diberikan satu bilik khusus untuknya di dalam istana. Loven juga menyuruh Brooke diberikan alat muzik yang bagus-bagus, dan Loven sangat teruja sambil menjerit mengatakan satu bintang telah lahir di negara kita, dan kebaikan yang ditunjukkan Loven membuatkan Brooke menangis dan chapter pun tamat. So guys, what do you think berkenaan dengan video kali ini? Please leave your thought di ruangan komen di bawah. So I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami bangga, kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti. Kami setia mengikuti.